bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kami belia Malaysia sepenuh iltizam berikrar bersatu hati menabur bakti, mengukuhkan azam, memantapkan iman, mempertingkatkan ilmu, mendepani cabaran. Bahawasanya kami penuh kesedaran dan keinsafan, berjanji sepenuh hati taat kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, berakhlak mulia, berjiwa merdeka, demi memperkukuh kemampanan belia, menjamin kualiti dan kesejahteraan belia, menyerlah bakat dan daya cipta belia, menyubur budaya, hormat belia, membawa suara keyakinan belia dengan penuh rasa ihsan, membangun Malaysia Madani, menyahut semangat, menggerak belia. Terima kasih. 15 Mei 2026. Belia Malaysia Yakin boleh. Belia Malaysia Yakin boleh. Belia Malaysia Yakin boleh. Belia Malaysia Yakin boleh. Belia Malaysia. Yakin boleh. Terima kasih.